Nak melabur ni, tolonglah jangan ikut orang. Risau betul orang yang kalau nak melabur ni bila tanya kenapa melabur kat tempat XYZ, oh sebab kawan cakap bagus. Ataupun ada seorang tengok YouTuber ni cakap bagus melabur kat sini. Which is very dangerous. And the problem is anda melabur ikut let's say dengar cakap orang and then anda rugi. So anda nak salahkan siapa? Adakah anda nak salahkan orang yang anda ikut itu? Ataupun anda nak salahkan diri sendiri sebab anda sendiri yang tak nak ambil tahu dan tak nak luangkan masa untuk belajar tentang pelaburan tersebut. Jadi, sebelum nak melabur ini, ada beberapa perkara yang anda kena tahu dulu. Principle rule of investment. Nak melabur ni, anda kena melabur dengan duit ekstra ataupun duit tambahan. Sebelum ada duit ekstra, ada beberapa steps yang anda kena lalui sebelum anda boleh melabur. Dalam video ini, saya akan kongsikan kepada anda proses pemikiran saya, apa yang saya akan buat. First thing first, saya akan settlekan dulu hutang-hutang jahat saya. Bagi saya personally, hutang jahat ini adalah hutang kad kredit dan juga pinjaman peribadi ataupun personal loan. So these two to me is the worst debt lah. Hutang paling jahat. Kenapa? Okay. The reason being, kad kredit ni mempunyai kadar faedah yang tinggi. Anda boleh dikenakan kadar faedah setinggi 18% setahun. So bayangkan, apa gunanya kalau anda laburkan duit anda sedangkan hutang kad kredit ini mengenakan kadar faedah sebanyak 18%. So in other words, kalau anda nak laburkan duit lebihan ataupun duit simpanan anda ini, you need to get more than 18% setiap tahun untuk justify anda mempunyai hutang kad kredit. Sebab tu saya memang Alhamdulillah sejak saya ada kad kredit saya yang pertama pada tahun 2015 sampai ke hari ini belum pernah lagi saya dikenakan apa-apa kadar faedah ke atas kad kredit saya. And the next one is personal loan lah. Personal loan ni bila anda keluarkan cash, anda buat pinjaman peribadi. Let's say lah cash itu anda guna untuk pergi travel ke, renovate rumah ataupun untuk let's say anda kahwin gunakan personal loan, anda tidak ada apa-apa aset untuk anda jual balik atau anda gadaikan supaya anda boleh dapat balik duit tersebut for emergency purposes. So that's why I consider personal loan dan juga kad kredit loan ni the worst loan. So kalau duit ekstra saya ni, saya akan tutup cepat-cepat. Seterusnya, yang kedua, saya akan bina tabung simpanan kecemasan. So, tabung simpanan kecemasan ni is the next step selepas dah tutup hutang jahat, wajib ada tabung simpanan kecemasan. So, tabung simpanan kecemasan ni at least sekurang-kurangnya, ideally ada at least 6 bulan daripada gaji anda. Let's say bulan-bulan gaji anda RM3,000. So, tabung simpanan kecemasan anda akan dapat RM18,000. Bagi mereka yang bergaji RM3,000, anda ada tak RM18,000 sebagai simpanan tabung kecemasan anda? Kalau belum ada, penuhkan tabung simpanan kecemasan ini. Tabung simpanan kecemasan ini nak letak kat mana? Adakah nak letak dalam bank sahaja? Tidak. Okay? Sebaik-baiknya anda letaklah tabung simpanan kecemasan anda ni kat tempat pelaburan berisiko rendah. Contohnya macam ASD ataupun tabung haji. Kenapa dua tempat ini? Sebab dua tempat ini memberikan pulangan setiap tahun. So far memang sejak daripada penubuhan sampai sekarang ini akan sentiasa ada dividen yang diberikan. Right? Gaji anda RM3,000. Let's say lah anda ada RM1,000 ekstra setiap bulan. Anda nak kumpul RM18,000. Maksudnya anda kena tunggu 18 bulan. Betul tak? 18 bulan tu setahun setengah. Lama. So mungkin some of you like, okay, rugi. Sebab anda pun nak mula melabur duit anda supaya pelaburan anda boleh ganda, boleh compound over time. So what I will suggest bagi mereka yang betul-betul nak membuat pelaburan walaupun belum cukup lagi tabung simpanan kecemasan, anda pecahkan duit ekstra anda ini kepada dua bahagian. 50% anda letak dalam tabung simpanan kecemasan, let's say ASB ataupun tabung haji. Lagi 50% anda laburkan kat mana-mana instrumen pelaburan yang anda faham dan anda yakinlah. Dan tabung simpanan kecemasan ni sangat-sangat penting untuk anda tahu satu rule, iaitu jangan korek balik tabung simpanan ini. Biarkan dia. Selagi belum kecemasan, selagi tu jangan keluarkan. Kalau anda letak duit, anda keluarkan balik kan, memang sampai bila-bila duit tabung simpanan kecemasan anda takkan penuh. Hence why it is very important bila anda dah set duit anda dalam tabung simpanan kecemasan itu, biarkan sahaja selagi belum ada kecemasan yang sangat-sangat betul-betul kecemasan, selagi tu jangan keluarkan langsung.
Step yang ketiga, barulah anda boleh melabur. Tapi nak melabur kat instrumen apa? The best place to invest is to invest in yourself. Melaburlah ke dalam ilmu. Jangan melabur kat mana-mana instrumen pelaburan tanpa anda faham betul-betul instrumen pelaburan tersebut. Let's say lah anda nak melabur dalam pelaburan saham misalnya, jangan sesekali terus buka akaun saham and then terus pilih mana-mana saham yang anda rasa berpotensi untuk untung. Confirm anda akan rugi. So hence why it is very important untuk anda tahu dulu cara dan teknik pelaburan yang betul. Baca buku, tengok video ke YouTube ke whatever it is, tambahkan ilmu dulu, kenali dulu instrumen tersebut. Kalau ada duit lebih, gunakan duit itu untuk melabur dalam mana-mana kelas yang mengajar anda step by step bagaimana nak melabur dalam instrumen tersebut, in this case saham, dengan cara yang betul dan paling menguntungkan. Trust me, yuran kebodohan sangat mahal. Kalau anda melabur tanpa ilmu, confirm anda akan hilang duit tersebut. Lebih baik anda gunakan duit yang anda confirm hilang itu, tambahkan ilmu dulu. Lebih menguntungkan supaya anda tahu cara yang sebenar bagaimana nak menguruskan modal, berapa banyak yang anda perlu laburkan, bila anda patut labur dan paling penting bila anda patut jual pelaburan itu. Ramai orang melabur dia one way entry, maksudnya anda beli. Tapi anda tak jual. Itu masalah. So you need to know both, kemahiran membeli dan kemahiran menjual. Dan dalam pelaburan ini pun ada dua jenis pelaburan yang anda kena faham. Satu adalah pelaburan active investment, satu lagi adalah passive investment. So contoh active investment seperti pelaburan saham, pelaburan kripto, pelaburan emas misalnya. So pelaburan-pelaburan ini memerlukan kemahiran yang spesifik supaya anda tahu bila nak beli, bila nak jual. Itu saya consider as active investment. Dan pelaburan active investment ni normally biasanya anda akan dapat keuntungan dari segi capital appreciation ataupun peningkatan modal. Let's say anda beli saham pada harga RM2 satu saham. And then harga RM2 itu naik kepada RM2.20. Bermaksud dia naik sebanyak 10%. So anda untung 10% di situ. So itu yang dimaksudkan dengan peningkatan modal ataupun capital appreciation. Ada satu lagi jenis pelaburan yang saya namakan sebagai passive investment or semi-passive investment. Semi-passive or passive investment ni maksudnya bila anda labur kat sesuatu instrumen tersebut, ada entity yang menguruskan pelaburan itu. Contoh terbaik adalah pelaburan unit trust. So pelaburan unit trust ini normally anda dapat keuntungan dari segi capital appreciation juga dan juga income distribution. Maksudnya apa? Dalam bentuk dividen lah, bahasa mudahnya. Pelaburan unit trust yang famous yang ramai orang tak tahu adalah pelaburan ASB, Amanah Saham Bumi Putra. So ASB merupakan salah satu contoh pelaburan unit trust yang memberi income distribution setiap tahun. So hence why pada setiap 31 Disember ASNB akan mengumumkan income distribution sebanyak sekian kepada pelabur-pelabur yang melabur duit dalam dana ASB. So this is what I call semi-passive investment ataupun passive investment. Ada orang lain yang menguruskan dana tersebut. Kesimpulannya, kalau anda ada ekstra RM1,000 setiap bulan, jangan terus fikir nak laburkan sahaja. Ingat balik step by step. Step yang pertama tadi, settlekan hutang jahat terlebih dahulu. Step yang kedua, bina tabung simpanan kecemasan. Dan step yang ketiga, baru boleh melabur. Tapi melabur kat mana? Melabur kat ilmu terlebih dahulu sebelum anda melabur kat mana-mana instrumen pelaburan. And remember, dalam pelaburan ini, don't put all your eggs in one basket. Kalau melabur ini, melaburlah kat tempat-tempat pelaburan yang berbeza. Contohnya saham sedikit, hartanah sedikit, unit trust sedikit. Supaya kalau let's say mana-mana pelaburan ini tiba-tiba rugi, at least pelaburan kat tempat lain masih lagi selamat. Itu saja daripada saya. Jika anda ada sebarang pertanyaan, persoalan yang anda nak tanya kepada saya tentang topik pelaburan ini, komen soalan anda di bawah. Okay, insyaAllah tim saya akan ambil komen anda secara random untuk saya buat video pada masa hadapan. Dan good news kepada anda semua, saya ada buat satu kelas khas pelaburan unit trust. Bagaimana nak memilih dana-dana unit trust yang berpotensi. Jika anda berminat nak sertai kelas pelaburan unit trust saya, bagaimana nak melabur unit trust dengan sendirinya tanpa ejen, hanya klik link yang ada dalam ruangan description di bawah. Saya akan kongsikan 3 strategi
bagaimana nak memilih dana unit trust yang menguntungkan. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.